Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, untuk video kali ini saya nak buat perbandingan antara 3 brand floor mat yang ada dekat Malaysia yang popular. Okey, yang pertama kita ada Enzomat, yang kedua kita ada Dodomat, dengan yang ketiga kita ada Trapo. Okey, ketiga-tiga brand ni memang popular dan ketiga-tiga ni dia ada kelebihan dengan kekurangan lah. Jadi dalam video kali ni saya akan kongsikan dengan korang dia punya perbezaan daripada segi rupa, harga dan sebagainya. Jadi kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut yang manakah berbalik untuk korang, tonton video sampai habis. Okey, dekat sini kita ada 3 brand yang saya nyatakan tadi dekat awal video ni. Okey, kita ada Dodomat, kita ada Trapo dan kita ada juga Enzomat. Okey, minta maaf saya buat dekat tempat yang agak sempit sebab saya rekod bukan dekat tempat yang selalu saya rekod lah. Tiga-tiga jenis ni dia adalah daripada 3 model kereta yang berbeza. Kita tolak benda tu lah sebab dia just beza dekat jenis cutting je macam mana. Kita jangan nak tengok dia punya kualiti, dia punya berat macam mana, bentuk dia dengan apa dia punya kelebihan lah. Okay, basically tiga-tiga ni dia memang durable. Okay, yang ni daripada model Honda BR-V, yang ni daripada model BMW 218i dan yang ni daripada Honda Civic Ketam. Yang tiga-tiga ni adalah untuk driver side lah. Kita mulakan dengan Trapo dululah. Okay, macam korang tahu saya memang memakai brand yang Trapo ni dan yang lagi 2 ni daripada saya punya pakcik lah. Okay, kita mulakan dengan Trapo ni. Trapo dia ada 3 jenis. Satu yang ada Eco paling basic lah. Okay, ni macam Classic Mark 2. Sekarang ni dia dah update pada Classic Mark 3. Yang paling flagship dia orang punya model tu dipanggil Trapo Hack. Okay, and then bentuk dia ni berbentuk diamond dan dia ada juga macam heel pad lah. Benda ni dia macam agak keras kat sini. Dan untuk setiap kereta yang ada locking dekat bahagian bawah ni, dia adalah locking. Cuma saya punya ni jenis biasa, yang mana jenis biasa ni dia tak ada Trapo Fix tau. Kalau Trapo Fix dia nak kena tambah dalam, okay, yang ni jenis Velcro yang biasa. Dia ada dalam 6 strip Velcro macam tu. Ini ikutkan tak berapa strong sangat lah bila kita letak dekat bahagian kita punya floor mat tu. Sebabnya kalau bahagian driver ni dia ada macam tempat locking ni. Kalau macam bahagian passenger depan dengan passenger belakang tu dia tak ada. Dia hanya bergantung kepada Velcro ni je untuk dia tak slip. Berdasarkan pengalaman peribadi saya, belah belakang tu dia memang bergerak lah. Dia memang bergerak. Jadi lebih baik kalau korang beli yang Trapo ni, beli sekali dengan Trapo Fix. Sebab bahagian belakang tu dia memang bergerak. Kalau bergantung saja kepada Velcro yang disediakan ni semua, dia tak cukup untuk dia tak slip lah. Dia akan slip. Cumanya tu lah, bila Trapo Fix ni dia jual berasingan. Maksudnya dia punya teknologi dia tak slip tu dia berjual berasingan. Dia dah macam Apple sikit. Dia charge 200 kot benda ni. Okay, tapi dia punya ketahanan, dia punya kegunaan tu memang tahan lah. Dan sekarang ni kita pergi yang kepada Dodomat pula. Okay, Dodomat ni dia guna teknologi 2 layer lah. Okay, kalau macam Trapo ataupun Enzomat, bila ada tanah-tanah tu kita boleh nampak tau. Macam ni saya tak bersihkan untuk nampakkan dia punya otentik kekotoran lah kat situ kan. Tanah-tanah tu, batu-batu ke apa, dia akan visible dekat atas ni, tapi dia tak berbau apa. Kalau air jatuh pun dia tak akan tumpah. Ni semua samalah tiga-tiga ni juga kan. Lagi 2 ni juga sama. Cumanya kalau ada batu-batu dekat bahagian dia punya heel pad ni, kaki kita akan tergerak-gerak lah. Sebabkan ada batu tu, so kena make sure kalau ada batu-batu besar dekat atas heel pad tu, kena tolak dia dekat bahagian lubang-lubang ni, masukkan dalam lubang-lubang ni supaya dia tak mengganggu kita punya performance driving. Okey, kalau untuk yang Dodomat ni dia jenis 2 layer, yang mana kekotoran tu semua dia akan jatuh dekat bahagian bawah ni tau. Dia akan jatuh, jadi kita tak akan nampak daripada atas ni. Jadi bila kita tak nampak, performance kaki kita, nampak ni kaki real ni. Okay, performance kaki kita ni, batu-batu tu dia tak akan kacau lah. Kiranya kalau even though ada batu kat sini dekat dia punya heel pad ni, kita boleh tolak je ke bawah dan kita tak akan nampak lah. Sebab dia guna teknologi 2 layer kan. Kelebihan Dodomat ni, dia punya heel pad ni, in case kalau terkoyak ke apa kan, dia boleh ganti. Okay, dia boleh ganti. Dia punya locking dia dekat bahagian belakang ni. Yang ni pun sama, durable, and bila ada pasir-pasir semua dia jatuh kat bawah ni, dia tak akan nampak. Dan kaki kita bila kita nak tekan minyak ke tekan brake ke, tak akan terganggu lah. Sekarang kita pergi dekat Enzomat pula. Okay, Enzomat ni sama je function dia sama dengan Dodomat, dengan Trapo. Cuma Dodomat
bila kekotoran tu ada, dia tak nampak. Kalau macam trapo tu, dia nampak, cuma dia masukkan bahagian longkang-longkang tu lah, lubang-lubang tu kan. Sama juga macam Enzomat ni. Okay, dekat bahagian dia punya anti-slip dia ni, Dodomat ni dia guna jenis velcro tau. Kalau macam yang dekat trapo tu, dia as optional trapo fix. Untuk the whole bottom area ni ada velcro. Tapi kalau Dodomat ni, keseluruhan dia punya bottom side ni memang velcro. Maknanya bila kita letak dekat flooring kereta tu, dia memang akan lebih lock lah berbanding trapo yang tanpa trapo fix. Okay, kalau dia, sebab kalau trapo fix yang 200 tu, dia sama je macam ni. Dia ada the whole surface tu dia akan velcro. Cuma dia optional RM200 dekat trapo. Tapi kat Dodomat ni dia bukan optional, dia as standard untuk semua range, untuk semua model. Dia dah bagi siap-siap dan dia juga 2 layer. Okay, cumanya trapo ni dia lagi ringan berbanding Dodomat lah, sebab dia 2 layer kan. Jadi dia agak berat sedikit, tapi kelebihan dia punya heel pad ni boleh tukar. Macam trapo tu dia tak boleh tukar. Cuma optional untuk increasekan lagi dia punya durable. Heel pad tu pun ada juga tambahan harga. Cuma untuk Enzo, dia paling berat lah antara ketiga-tiga ni, dia paling berat. Dan dia ada juga cutting mechanism, ikut jenis kereta lah. Dan dia punya cutting tu semua custom made lah, custom fit mengikut bentuk kereta korang. Cuma yang ni dia lagi berat, dan kalau ada macam kekotoran, dia sama juga akan masuk dalam lubang-lubang ni. Sama juga macam jenis trapo. Cuma bahagian anti-slip ni dia guna teknologi stud ni lah. Stud ni untuk lebih anti-slip lah. Maksudnya dia tak bergerak lah. Kiranya macam tu. Cuma dia berbeza dengan dua model ni, dua brand ni. Dia agak berbeza. Cuma ya, dia berat sikit. Untuk ketiga-tiga brand floor mat, kalau korang pasang, kena make sure yang original floor mat kereta korang tu korang kena keluarkan sebab baru korang letak yang ni. Maksudnya original tu korang simpan kat luar, jadi dia takkan rosak lah. So korang pakai yang floor mat yang lebih durable macam ni, sebab yang original tu dia kan jenis karpet. Bila basah ke kotor tu lebih cepat berbau, cepat kotor. Jadi banyak kali nak kena basuh. Kalau macam ketiga-tiga brand ni, kalau jatuh pasir ke, jatuh kotor ke, lumpur ke, dia mudah nak bersihkan. Simbangan air je dia dah boleh cepat bersih. Saya yakin ketiga-tiga ni dia tak berbau sangat lah. Macam trapo tu nampak lah sangat kekotoran dia. Macam Enzo ni saya kurang sikit lah. Tapi kekotoran visible tak visible tu, yang ni paling tak visible lah antara Enzo dan juga trapo. Tapi yang Enzo paling berat, paling ringan trapo. Daripada segi anti-slip teknologi ni, jenis full velcro ni yang paling okey lah bahagian karpet kat bawah. Jadi velcro ni dia akan lebih melekat lah berbanding dengan jenis stud ni. Cuma yang bagi the full velcro as standard ni adalah Dodomat. Kalau macam trapo tu optional. Kalau yang Enzo ni dia jenis stud. And then yang 2 layer hanya Dodomat saja, trapo single layer, Enzo pun single layer. And then yang belah Dodomat ni dia boleh tukar yang heel pad ni. Itu okey. Untuk harga, kalau untuk Enzo dia dalam 310, kalau untuk Dodomat dia dalam 370 macam tu. Ini saya ambil model Myvi as a perbandingan. Dan untuk trapo ni harga dia yang standard dalam 250. Tapi kalau tambah trapo fix dalam 200, dia boleh jadi dalam 500 lah, 450 macam tu. Ini untuk model Classic Mark II. Kalau trapo hex tu dia lagi mahal sikit lah. Kalau trapo hex bentuk dia macam diamond sikit. Kalau macam ni kan bentuk diamond kan. Kalau ambil yang Classic Mark II je tanpa trapo fix, ni paling murah lah antara ketiga-tiga ni. Cumanya itulah kekurangan dia dekat bahagian velcro ni. Dekat bahagian velcro ni dia kurang sikit. Sebab kalau tak ada beli yang trapo fix tu, yang bahagian passenger depan dengan belakang tu dia akan banyak kali bergerak lah. Antara ketiga-tiga model ni, mana satu yang berbaloi? Okay, pada saya ketiga-tiga ni dia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. Kalau korang nak yang ringan, korang ambil yang ni. Kalau korang tak nak dia punya habuk-habuk tu kelihatan ataupun nampak, korang ambil yang Dodomat ni. Kalau macam untuk Enzo ni, kalau korang nak sebab dia berat kan, dia agak
membantu sikit lah kalau dengan start teknologi macam ni kan. Kalau korang nak pakai Enzomax pun okey, tak ada masalah. Ketiga-tiga ni dia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, ikut korang punya preference. Korang lebih prefer yang manalah antara ketiga-tiga brand ni. Tapi korang, dia tak salah pun pilih mana satu di antara ketiga-tiga ni lah. Cuma kalau korang ambil Trapo tu, saya suggest korang upgrade kepada Trapo fix lah kalau korang ada bajet. Kalau tak ada pun ambil lah Dodomax pun okey, Enzo pun okey. Cuma sebab berdasarkan pengalaman saya lebih pakai yang Trapo ni.